fries pucuk manis? Apa tu fries pucuk manis? Fries pucuk manis merupakan hasil inovasi kentang dan pucuk manis yang digabungkan dengan beberapa bahan lain seperti tepung jagung, serbuk lada hitam dan garam yang bertujuan untuk menambah rasa. Jika ingin melaksanakan sesuatu kajian, semestinya akan ada beberapa objektif yang ingin dicapai. Objektif yang pertama adalah menghasilkan fries berasaskan sayuran pucuk manis. Yang kedua pula adalah mengukur tahap penerimaan fries pucuk manis terhadap pelajar Kolej Vocational E.R.T. Azizah Kohort 2023. Penyataan masalah bagi kajian ini adalah yang pertama. Menurut media permata, snack kentang goreng atau french fries merupakan satu hidangan yang digemari oleh kebanyakan masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua pula, menurut Syahrul Nizam, segelintir masyarakat Malaysia tidak gemar dengan sayuran pucuk manis ini kerana rasanya agak pahit dan apabila makannya, ianya akan menghilangkan selera. Kajian ini menyasarkan kepada pelajar Kolej Vocational E.R.T. Azizah Kohort 2023 selama 30 orang dari 5 program yang berbeza, iaitu seni kulinari, bakery pastry, seni reka fashion, pendidikan awal kanak-kanak dan kosmetologi. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kadar penggunaan sayuran pucuk manis dalam kehidupan harian. Hal ini kerana sayuran pucuk manis ini kurang digunakan kerana kurangnya pendedahan tentang kebaikan-kebaikan sayur-sayuran ini. Selain itu, sayur-sayuran ini juga sukar untuk didapati di pasar yang biasa. Ianya mudah didapati di pasar tani yang tertentu. Secara keseluruhannya, objektif kajian ini telah dapat tercapai dan segala persoalan-persoalan yang timbul melalui kajian ini telah dapat diselesaikan.